Saya semalam saya ditemu ramah oleh satu orang. Dia tanya dua orang. Dia tanya saya, dia akan disiarkan benda ni bulan selepas hari raya. Dia tanya saya, bagaimana Ustaz menghadapi sakit, menghadapi gangguan tu, apa yang Ustaz buat? Adakah Ustaz marah, Ustaz benci, Ustaz mengamuk ke apa? Saya kata saya relax, saya syukur, saya seronok bila saya diuji. Ustaz seronok pula. Maknanya sebab saya baca dalam Quran, inna ma'al usri yusra, selepas daripada susah jadi senang. Jadi bila saya diuji dengan sakit itu susah, maknanya Allah akan bagi senang lepas ni. Jadi saya tunggu je lah apa benda senang yang Allah nak bagi. Waktu nak tunggu tu sabarlah sekejap. Itulah saya bagaimana menghadapi kesakitan. Yang kedua, bila saya sakit, bila saya pergi ke sini tak sembuh, bila pergi ke sini tak sembuh, bila pergi ke sini tak sembuh, saya teringat ada satu almarhum tuan guru saya cakap. Dia kata, Kazim, aku tak boleh ubat engkau dah, kau pergilah berubat sendiri engkau. Sejak daripada situ, mana orang yang saya dengar dia boleh mengubat dengan izin Allah, dia ada kemahiran, saya sanggup jumpa. Walaupun dia panggil saya bodoh, walaupun dia panggil saya bodoh 4 kali, tetap saya pergi tuan. Tetap saya pergi. Tuan, saya ni bila nak mengajar, dah siap dah pakai baju semua, bawa beg kitab nak mengajar dah, sampai depan pintu saya pengsan tuan. Jadi saya tak boleh mengajar. Orang angkat saya buah atas katil, lepas maghrib saya sedar. Bila saya nak pergi je saya pengsan. Mu bodoh. Dia kata kat saya, mu bodoh. Telah elio tuan. Yalah sebab apa jadi macam tu tuan ya? Adalah sebab aku kata kat mu bodoh. Bodoh pun bodoh. Lepas siapa? 3 kali bodoh tu, masuk kali keempat. Saya tak balik selagi saya tak tahu sebab apa saya pengsan. Dia kata apa kat saya? Mu ni kena sihir. Mu ni kena sihir. No, ustaz ni belah baling, belah sik. Dia cakap macam tu. Mu ni kena sihir. Orang tak bagi mu pergi ngajar. Kalau mu pergi ngajar, mu pengsan. Kalau mu pergi ngajar, mu sakit. Sebab jin yang dihantar padamu tak bagi mu pergi ngajar. Asal nak ngajar, mu sakit. Oh, tu nak buat macam mana? Sebab tu aku kata mu bodoh. Oh, sudah entah. 4 kali genap. Dia tak bagi kamu pergi mengajar. So, solusi dia ialah jangan pergi mengajar. Pergi main bola. Saya pun balik-balik pada Kedah. Malam tu, besok pergi ceramah, pakai jubah, pakai serban. Driver saya kata, Ustaz Kazim, jom main bola, jom main bola. Tak pengsan tuan-tuan. Sebab jin tadi dihantar untuk menjadikan saya pengsan kalau saya nak mengajar. Bila saya sebut jom main bola, jin kata apa? Oh, dia pergi main bola, lantak dia lah. Jin bodoh tuan-tuan. Yang tuan-tuan takut dengan jin tu siapa? Jadi akak-akak sekarang ni kalau buka kedai makan, asal buka mengantuk, asal ngantuk buka. Jangan cakap buka kedai makan. Abang, jom main karaoke. Okey, elok tuan-tuan. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau ada jin hantu raya ke benda ke, dia ambil jagung, dia rebus. Dia rebus, dia bawa jagung tu ke belakang rumah, dia tanam. Selagi mana jagung ni tak tumbuh, bukan jangan balik. Jin tu bodoh, tunggu tuan-tuan. Melainkan ada orang cerdik pergi buang jagung tu, pergi tumbuh anak baru. Dia balik belak tak ni. Itulah dia. Sebab tu kalau kita menghadapi satu-satu masalah, jangan layan penyakit kita. Dan tuan-tuan kilah penyakit itu. Tuan-tuan tipu jin tadi ni. Saya macam itu tuan-tuan. Saya sanggup belajar. Walaupun hanya itu amalan dia. Apatah lagi amalan berkaitan dengan herba. Apatah lagi amalan dengan akar kayu, pucuk, pokok. Saya buat kan? Sakit kepala, migraine. Allah tuan-tuan, simple. Ambil kangkung tu tuan-tuan perah dia, titik dalam mulut orang yang sakit kepala.
Abang ni sakit lutut, tak boleh berdiri lama ni, nak sembahyang tarawih. Rumput saja tuan-tuan. Ambil rumput, tumbuk dia, bubuh dekat kepala lutut, balut lutut tuan-tuan. InsyaAllah hilang sakit lutut. Simple tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan pokok, Allah Ta'ala jadikan daun, Allah Ta'ala jadikan semua benda ni untuk kita. Cuma kita sekarang dah tak reti. Apatah lagi bila dia bagi tahu ni bahaya, dia boleh memekatkan darah lah, kolesterol. Langsung kita tak pakai, kita pakai ubat kimia sekarang. Yang kimia manusia buat, yang pokok Allah buat. Mana elok? Tapi kita tak yakin ni Allah ni. Makan kita makanan processing food. Makanan anak kita, makanan kita pun tak tahu halal ke haram. Makan pula campur dengan bahan pewarna, bahan perasa. Padahal Allah Ta'ala datang kepada kita makanan, minuman daripada alam dunia ni. Dia ada ubat yang sangat hebat tuan-tuan. Subhanallah. Saya pergi belajar tuan. Saya sanggup pergi tuan, sampai ke Pengkalan Hulu, pergi ke Bagan Datuk. Ustaz, saya buasir, potong je. Sabar, buat tenang. Ustaz, saya berak berdarah Ustaz. Sabar. Ambil susu campur dengan kunyit. Susu campur kunyit, tumbuk kunyit tu. Campur dengan susu, minum. Dia menghentikan bleeding, dia menghentikan pendarahan, dia menghentikan sesuatu yang mengalir darahnya. Jom tuan-tuan, setiap satu-satu benda yang Allah bagi ada manfaat. Sebab tu saya cakap kat doktor tadi, doktor universiti tadi, doktor, pergilah tanya orang tua-tua, belajarlah dengan orang tua-tua. Sebelum datangnya penyakit ubat kimia, orang tua-tua dulu dia berubat dengan ubat kampung saja. Sakit gigi ada cara dia. Hari ni potong tak habis-habis. Orang perempuan pula belah tak habis-habis. Asal lambat beranak aja perak belah. Asal lambat keluar aja perak keluar. Lala dapat 3 ya anak. Orang dulu 18 selama rak. 13 anak selama rak. Sekarang 3. Bila kita tanya, kenapa awak kena belah? Dia kata lambat buka. Kenapa lambat buka? Sebab tak sakit. Kenapa tak sakit? Mesti makan ubat. Mesti makan suplemen, betul? Mana boleh awak makan suplemen? Memang beranak itu sakit. Dengan sakit itu dia membuka untuk awak bersalin. Itu secara semula jadi Allah bagi. Tujuan sakit itu untuk membuka saluran keluar. Bila awak makan ubat penahan sakit, tak nak sakit bersalin, memang takkan keluar budak tu. Dia takkan tolak budak tu keluar. Akhirnya bila dah lemah budak tu apa buat? Perak. Selesai masalah. Cukup 3 kali, usah. Tutup kilang. Suami menikah lain, abang nampak itu pintu besar? Sudah bergaduh pula. Jomlah kita belajar balik perubatan kita, tradisi kita. Orang Melayu kita penuh dengan petua, penuh dengan rahsia alam. Allah Ta'ala sebut kepada kita, dijadikan semua alam untuk kita. Subhanallah.